Saya nak share perbezaan keuntungan bisnes jual top up dengan bisnes jual SIM card. Okay, let's go. Kalau jual top up, jual sekali, untung sekali je. Sebagai contoh, Ali penjual top up, Abu pula sebagai pembeli. Bila Abu beli top up dekat Ali, baru Ali dapat untung. Kalau Abu tak beli top up dekat Ali tak dapat untung. Berbeza pula dengan bisnes jual SIM card. Jual sekali, untung berkali-kali. Okey, sebagai contoh, Ali jual SIM card Tone Wow dekat Abu. Bila Abu nak top up, Abu boleh beli top up dekat mana-mana je yang Abu suka. Ali tetap dapat untung dari hasil top up si Abu tadi. Ali jual SIM card je, bukan jual top up. Inilah uniknya bisnes jual SIM card Tone Wow. Jual sekali, untung berkali-kali. Sebab setiap bulan orang pasti top up guys, betul tak? Nak tak nak, kita terpaksa terima income setiap bulan. Bisnes Tone Wow ni, siapa-siapa pun boleh buat. Dengan modal RM10 pun dah boleh start. Dan yang paling best, kita dah create satu ekosistem automasi yang bantu mudahkan tugas ejen. Jadi, korang yang sibuk macam mana sekalipun, tak ada masalah tak boleh buat. Ok guys, ni saya nak tunjuk satu testimoni. Seorang berstatus OKU, hasilkan 4 angka setiap bulan dalam bisnes SIM card Tone Wow. Tanpa perlu keluar rumah dan tanpa perlu jumpa sesiapa. Kalau orang berstatus OKU pun boleh buat, saya yakin korang pun boleh buat.